Pemilik kelab Johor Darul Ta'zim, JDT, DYAM Tunku Ismail meninggalkan komen yang cukup istimewa sebaik pasukan Harimau Selatan menewaskan Sunfresh Hiroshima dalam aksi AFC Champions League Elite (ACLE). Kemenangan cukup manis buat pasukan JDT apabila berjaya menewaskan kelab gergasi Jepun, Sunfresh Hiroshima 3-1 sebagai bekalan menjelang perlawanan timbal balik kedua di tempat lawan. Ager X, Bergson dan Marcos Guillem masing-masing mencatat nama sebagai penjaring pada perlawanan tersebut sekaligus menceriakan lebih 30,000 penonton yang hadir ke Stadium Sultan Ibrahim. Kejayaan hebat ini sudah pasti menjadi detik istimewa buat penyokong, pemain dan pemilik kelab, DYAM Tunku Ismail yang sempat meninggalkan sebuah komen di laman media sosial. Komen baginda tersebut menzahirkan kebanggaan terhadap pasukan, tetapi memberi peringatan bahawa perjalanan JDT di pentas Asia ini masih panjang dan cabaran belum berakhir. Masih jauh lagi perjalanan yang perlu ditempuh. Bangga dengan pasukan, tetapi ini baru separuh masa, tulis DYAM Tunku Ismail di ruangan komen Johor Southern Tigers. Instagram Johor Southern Tigers. Masih berbaki 90 minit sebelum JDT melakar sejarah baharu dengan mara kepusingan suku akhir ACLE buat kali pertama sekaligus membawa cabaran hebat selaku wakil tunggal dari Malaysia. Aksi timbal balik kedua antara Sunfresh Hiroshima vs JDT ini nanti bakal berlangsung di Edion Peace Wing Hiroshima pada Rabu, 11 Mac dengan sepak mula tepat jam 6 petang.